Macam mana nak gandakan duit gaji dengan cara yang betul dan selamat? Duit gaji jangan simpan dekat bank biasa sebab bank biasa ni tak memberi pulangan apa-apa. Dia hanya selesai untuk kita buat perbelanjaan harian, untuk transaksi harian. Untuk simpanan, boleh letakkan duit dekat tempat yang memberi pulangan dividen. Contoh macam ASB, tabung haji, dan satu lagi, simpanan dalam bentuk emas. Simpan dalam bentuk emas tak boleh dapat dividen, tapi boleh dapat untung daripada kenaikan harga emas tersebut. Dan apa yang lagi menarik sekarang dekat Public Gold, kita boleh buat simpanan emas dengan cara buat tabungan. Boleh menabung sikit-sikit dalam akaun emas, kemudian nanti bila dah cukup kan boleh keluarkan emas tersebut, simpan sendiri dekat tangan. Jadi penting ke nak buat dua-dua, ASB tabung haji dengan emas? Jawapan dia penting sebab simpanan dekat ASB tabung haji tu khas untuk simpanan jangka pendek. Sementara emas pula khas untuk simpanan jangka panjang 2 tahun dan ke atas. Dan kebiasaannya duit yang kita nak simpan tu memang nak simpan lama kan. Jadi alang-alang nak simpan tu, simpanlah dekat tempat yang boleh memberi pulangan yang tinggi, tapi dalam masa yang sama yang paling penting, dengan cara yang betul dan selamat. Nak mula belajar buat simpanan emas dekat Public Gold, ada serendah RM100 pun dah boleh buat tabungan dah. Boleh klik link di bio, saya bantu sebaiknya.